Kau bayang kau beli kereta baru, kau tak nak sakit kepala. Tapi bila ada kes kat situ, kau kena tinggal kat service center tu. Selalunya Dia main aggregate tau. tapi Kalau bila- home away dia beza. so Go tempat lawan. TNC lah, TNC kena tengok. Faham? Tapi macam kereta-kereta baru kan ada tak yang warranty sampai 8 tahun 10 tahun. Oh, Kereta-kereta ya? daripada brand apa? Dia bukan ikut mileage sampai dulu ke ataupun ikut tahun? Ada yang ikut tahun. Ikut tahun, Kalau ikut tahun lah. 8 tahun tapi 8 tahun 10 tahun. Ada yang unlimited mileage. Unlimited mileage. Oh. Bukan semua lah, kita cakap bukan semua. Ada juga. Dia nak meyakinkan orang beli lah. Ada tak customer yang jenis ada warranty lagi tapi datang dekat workshop? Ada. Macam ni? Sebab dia kena queue panjang. Oh ya? Waiting room pula. Waiting. Bukan waiting room. Waiting queue. Waiting room tempat menunggu. Okay. Queue waiting ni. Queue Lama, dia cakap lama. betul-betul Tapi kereta dia pakai daily. Dia simple je. Kau bayar yang beli cash tu lah yang cerita lah. Beli, ada orang Malaysia ni memang yang kaya, dia beli kereta baru, dia beli cash. Mesti ada kan. Ada. Tapi kebanyakannya at least dia loan 5 ke 7 tahun. Kau bayang kau beli kereta baru, kau tak nak sakit kepala. Tapi bila ada kes kat situ, kau kena tinggal kat service center tu. Contoh sebulan, 2 bulan untuk troubleshoot, untuk proses claim. Monthly kena bayar. Yelah. Sebab tu ada yang kes orang cakap apa ni, bergaduh dengan service center sebab dia nak minta kereta replacement tu. Sebab service center dia ada sediakan tapi terhad. Takkan dia ada 3,000 customer, 3,000 dia nak buat kereta spare kan. At least ada 5, 7, 8 biji. Tapi bila limit tu dah full, dia tak boleh bagi. So kat situ jadi isu. Faham.